Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Hai geng kebun, geng ayam, geng ikan, geng sedunia. Jadi selamat geng lah anda semua. Okay, macam biasa aktiviti di petang hari, so kita tengok je lah untuk kategori ayam-ayam yang ada. So ayam-ayam ni memang banyak nama, bila dah besar ni barulah nampak nama-nama dia kan. Ada apa ni, ada ayam telur, ada ayam daging, ada ayam kampung, ada ayam serama, ada ayam hutan. So nanti aku cari kat korang apa itu ayam hutan. Agak seronok juga kalau orang dapat bela kan, walaupun dia kecil-kecil comel-comel, tapi boleh tahan juga kalau ayam tu. Tapi untuk ayam-ayam ni senang, kita just relax je, sediakan kawasan untuk dia orang tu. So tu kawasan yang baru yang mungkin dia naikkan, tapi bukan untuk dia orang, untuk orang lain. Tapi kaki dua juga, agak menarik juga kat situ. So dia orang sedang perhatikan kawasan-kawasan baru. So gitulah, lebih kurang tinggal ni dalam 40 lebih je daripada 60 ekor. So dapat 40 lebih. Tapi biasalah kan, nak bela ni kadang-kadang situ mati, kadang-kadang sini. Gitulah cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk anda semua, selamat beraktivitas. Tak kisahlah korang bela ayam mana sekalipun, yang penting anda semua dapat bela ayam. Jadi good luck brother and sister, selamat beraktivitas.